Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke Catholic Studio, di mana inovasi berbicara. Okay, mungkin penonton-penonton dekat rumah sekarang tengah merindui saya sebab kali ni lama sikit untuk saya masuk dalam episod yang terkini. Mungkin sekarang dah episod 15 dah, Rashid, betul tak? Betul. So, untuk kali ni saya tidak kesorangan. Macam biasa, saya ditemani Rashid. Assalamualaikum semua. Okay, so kali ni mungkin episod sedikit berbeza dari episod-episod sebelum ni. Sebab macam mana kita tahu, episod sebelum ni kita kebanyakan invite lecturer, invite professor, invite ada engineer kan. Even ada student juga kita invite kan. Student. Tapi kali ni dia beza sikit sebab apa? Sebab kali ni kita bawakan seorang graduan dari UiTM Cawangan Pulau Pinang. Betul tak, Rashid? Betul. Alumni kita sendiri. Jadi mungkin kita tak nak buang banyak masa lah dekat sini kan. Sebab kita ada banyak soalan yang akan kita rungkaikan dekat sini. Dan mungkin penonton-penonton di rumah pun dah tak sabar dah nak tengok kan. Apa sebenarnya soalan-soalan ni kan. Dan siapa graduan ni? Tu yang paling penting. So, kita bawakan hari ni Encik Akasha. Okay, so mungkin kita tak nak cakap banyak. Kita nak bagi Encik Akasha yang cakap banyak kan. Guest kita. So mungkin kita masuk ke soalan yang pertama lah. Tapi soalan ni santai-santai je kan. Kita nak Encik Akasha kongsikan sedikit tentang apa orang cakap latar belakang dan perjalanan Encik Akasha sendiri. Seperti mana yang kita dah tahu kan, Rashid. Kita berdua dah tahulah, tapi penonton tak tahu lagi. Penonton tak tahu lagi, Encik Akasha ni seorang jurutera plating di sebuah syarikat MNC. Apa tu MNC? Kita dengar apa Encik Akasha yang akan cakap. Okay, silakan Encik Akasha. Okay, baik. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Aim. Sebelum tu terima kasih saya ucapkan kepada Catholic Studio kan. Hari ni walaupun hari Ahad, masih lagi bertugas. Betul. Di studio and then jemputan follow up daripada Cik Syazwan Omar, Syazwan Osman. Kali-kali manggil jemputan dan hari ni alhamdulillah kita ada kesempatan untuk bersama. Dan pagi ni pun kita agak lewat sikit. Okay. Melayu. Ya, kalau tak lambat tak layu lah. Okay, yalah, nama saya Akasha Zabri. Kalau ikutkan nama panggilan tu adalah satu dua yang spesifik. Jadi dulu di peringkat pengajian, sekolah, universiti, kalau kawan-kawan batch ni, even ada senior junior yang tahu nama panggilan saya, nama Botak. Dia Botak disebabkan dia daripada kecil dulu, saya mak saya selalu rambut saya panjang, potong botak. Potong botak. Jadi nama tu melekat daripada sekolah rendah naik sekolah menengah sampailah masuk, tapi masuk you dah tak otak dah. Tak otak ada reason lah. Okay. Then yalah, tapi pada satu peringkat saya merasakan mungkin nama Botak tu kita dah tak patut komersialkan. Pada satu peringkat bila dah masuk dalam pekerjaan. Okay. Jadi saya bermula sebagai pelajar kejuruteraan chemical engineering di bahagian diploma, dan kemudian meneruskan pengajian peringkat ijazah sarjana di UiTM Penang, chemical engineering with environment. Jadinya perkenalan saya dengan dunia plating ni bermula di peringkat diploma lah. Semasa internship, masih intern. Masih intern. Wow. Actually kalau ikutkan theoretically kita dah belajar benda ni daripada kita form 4. Electrochemistry topik tu kan, kimia. So sebenarnya itulah saya kalau saya nak cakap kenapa saya minat sangat dengan plating ni, sebab ianya memang bermula dari sekolah menengah. Topik kimia tu memang topik yang favourite lah, electrochemistry tu. Saya berkenal dengan cikgu kimia saya, Cikgu Surya Zunita.
InsyaAllah mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan Amin. sihat dan kebajikan. Jadi di situ bila saya melihat secara theoretically kejadian pertukaran ion tu bermula daripada pemindahan anode ke kathod kan. Jadi bila saya masuk intern tu, saya sebenarnya tak ada idea tau. Syarikat yang saya akan buat intern ni akan buat plating. Sebab masa batch kita orang dulu, kita orang batch yang pertama diploma untuk chemical engineering kena pergi buat intern. Jadi first batch sebelum kita orang tu masa dia orang sem 6 tak ada pun intern. Jadi kita orang batch yang pertama buat intern. Jadi bila benda tu berlaku, kita pun dekat Pasir Gudang, kebanyakan kita punya lecturer ada yang baru-baru, ada yang senior kan. Jadi baik di bahagian pensyarah dan juga student, semua masih fresh. Tak ada pengalaman yang macam macam mana kan kita nak apply company mana kan, sektor mana kan, company mana yang dalam list yang kita perlu letakkan sebagai ini tak sesuai dengan bahagian pengajian kita kan. Jadi masa tu macam biasalah bila kita nak intern ni kita apply Banyak-banyak apply, kita spam kita punya profile dekat company-company kan yang kita minta. Dan masa tu saya di Pasir Gudang, diploma di Pasir Gudang. Dan sebab kita memikirkan kita nak buat intern ni, mestilah nak dekat dengan rumah. Jadi carilah dekat Penang tu kita fokus. Dekat Penang tu kita fokus. Dan alhamdulillah bila dapat nak cakap perjalanan tu memang dia terus menghala ke situ. Memang banyak kita minta, tapi dapat satu je. Dapat kat situ. Memang dapat kat situ. Tapi ada juga yang macam kawan-kawan yang memang provider ataupun dia punya email dia mungkin lagi better dari kita kan. Dan dia pun dapat lagi 3-4 posting. Jadi bila saya dapat tu, saya macam kita cari di website kan. Masa tu cari di website, company ni buat apa kan, nama dia Net Point Coating. So kita ingatkan macam kilang cat ke apa kan. Kilang cat, boleh ke pergi kilang cat ni kan. Tapi macam fikir balik, intern hadap je lah kan. So bila pergi sampai sana melaporkan diri, tengok dia kata dia buat coating, dia ada buat plating, powder coat. Dan kita pun macam apa sebenarnya yang dia buat kan. So saya ingat lagi bila saya masuk tu, supervisor saya dia ni lah Encik Rosli. Dia cakap dekat saya, kamu bahagian apa? Dia tanya semualah, introduction kan, bahagian apa, boleh buat apa kan. Dan saya cakap saya memang bahagian kimia lah. So saya minta kebenaran dia untuk masuk production line, dan kita tengok apa proses Net Point Coating ni buat dekat department saya tu. Jadi bila saya diberi peluang untuk on the first day untuk pergi tengok line, dan saya tengok ini aku belajar dulu ni. Ini aku belajar dulu, tapi this one is a real application lah. Practically lah. Memang real practical. Lepas tu kita tengok dia sebenarnya banyak ni kan, application dia banyak pelbagai. Kita sekolah dulu, kita letak dalam beaker kecil, ada sudu, dan kita make colour je dekat sudu tu kan. Jadi bila kita masuk, kita tengok ada banyak colour ni, ada colour copper, ada colour tin, colour gold. Boleh buat duit sebenarnya benda ni kan, boleh buat duit. Masa tu fikir macam benda simple kan, tapi boleh buat duit. Dan daripada situ kita minta kebenaran kita punya supervisor, cakap kita nak masuk dalam production. Jadi dia cakap first week ni you baca dulu prosedur kan, tahu dulu apa operator buat, technician buat kan. I tak nak release you terus dalam production, nanti you lost. So the first week kita pergi berkenalan dengan operator, technician, kita tahu dia orang punya rutin. Dan bawa lah, masa tu saya bawa lah, saya ada buku kecil tu. Kalau saya intern tu, setiap kali saya pergi masuk production line, buku tu memang saya akan bawa. And then di situlah bermula saya sebagai plating. And then daripada perjalanan tu macam biasalah, kita daripada bawah kan. Saya bermula dengan intern, and then kemudian habis internship dapat tawaran daripada company tu untuk meneruskan sebagai technician kat situ. So sempatlah selama 4 bulan setengah
kemudian sambung ke pengajian ijazah. Jadi daripada situ, daripada bawah kita ambil pengalaman sebagai operator, technician, and then kita tengok hands on, kita try and error. Ada kita try and error. Yang macam kita tahu kita bahagian kimia kan. Diorang pun ada lab. Jadi kita ada peluang saya ialah mendapatkan kebenaran daripada saya punya supervisor untuk membuat R&D lah, macam try and error. Tapi di dalam lab scale. Jadi bila lab scale ni, kalau you berjaya, you kena upscale lah. Kalau you tak berjaya, benda tu rugi banyak tu je, tak sangat lah. Jadi the loss is not so big lah. Then, sebab masih dalam lab kan. masih dalam lab. Sikit je dalam 400 mil, barang pun sikit je kan. Jadi benda tu kita try and error untuk kita punya improvement. And then daripada situ kita upskill, dan alhamdulillah lah kita sekarang di dalam multinational company lah, MNC. Itu je lah. Tak apa je Akasha. Simpan dulu yang lain sebab kita ada banyak soalan lagi. Betul. Okay, mungkin kita pergi ke soalan seterusnya, Rashid. Ada soalan? Boleh insyaAllah. Mungkin saya nak tahu dan juga penonton nak tahulah, apa yang mendorong sebenarnya untuk berminat dalam bidang plating ni. Sebab yelah, saya pun bila dengar Tuan Akasha cerita daripada awal, menarik minat saya. So apa yang mendorong? Apa bezanya plating ni dengan bidang-bidang lain? Okay, dia macam ni lah. Selalunya macam, selalu kalau you masuk chemical engineering, you masuk, you keluar, you keluar dengan nama yang besar. Kalau macam orang tengok, chemical engineering. So, secara skeptikalnya lah, chemical engineering, orang akan cakap, plant. Masuk plant. Betul. Oil and gas. Tapi plant macam kita, environment, kita more to plant lah, plant management kan. And then ada banyak lagi lah. Tapi selalu kalau orang cakap, chemical engineering pergi plant. Tapi macam saya, mungkin sebab plant tu bukan jiwa saya. Saya bukan sebab masa kita belajar dulu, kita ada pergi buat industry visit. Saya ingat sekali tu kita pergi dekat Malakoff. And kita tengok operation kat sana. Dan saya rasa macam aku tak boleh. Tak best lah. Bukan saya ni. Ini bukan dunia aku lah. Macam pergi pakai sini dan bunyi gitu kan. Jadi macam saya sebab saya dah buat internship di kilang. Jadi saya merasakan macam saya lagi sesuai di situ. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kenapa plating? Okay, kenapa plating? Kenapa bukan polimer? Kenapa bukan pembuatan glove ke apa kan? Jadi yang keduanya sebab macam saya cakap awal tadi, topik electrochemistry tu memang saya minat gila. Daripada sekolah menengah? Daripada sekolah. Tapi bila saya dah nampak real practice di dalam industri, jadi saya rasa macam banyak lagi yang kau kena pergi ni. Makin mendorong lah. Banyak lagi yang kau kena. Takkan lah, saya buat intern tu dalam berapa bulan je, and then campur dengan sebagai technician tu, kalau campur-campur dalam setahun macam tu. Jadi you nak cakap dalam masa setahun you dah cover semua? No. Betul kan? Jadinya saya merasakan macam ni banyak lagi aku kena pergi go through ni, banyak lagi ni kan. Jadi dan kebetulan juga semasa saya di SEM akhir, saya punya bekas majikan dulu di Netpoint tu, dia call, dia tanya, otak sekarang you dah habis ke belum? Dan saya cakap belum lagi ni, ada lagi ni. Dan dia cakap memang ada vacancy, memang kita nak panggil you balik. Jadi saya ingat lepas saya dah habis hantar final report, FYP semua kan, memang officially habis sebagai graduan UiTM. 5 hari saya cuti dan saya terus melaporkan diri di tempat kerja tu. Memang yelah, macam kita pun ada good relationship dengan bekas majikan tu kan. Jadi terus bekerja di sana. Di situ memang bila dah meneruskan dalam bidang plating ni, saya tak toleh belakang lah. And then lagi satu, apa yang menarik tentang plating ni, you tengok benda tu simple kan. Benda tu simple. You ada anode, you ada cathode, you ada solution, and then you ada barang.
Ketut lah you punya barang kan. You buat plate macam tu, you dah boleh jual dekat orang. Proses is simple kan. Tapi di sebalik proses tu ada banyak benda lah yang you kena jaga. Yang kita bercakap berkenaan maintenance lah. Macam mana kita nak maintain proses tu dekat optimum. Dia punya barang-barang dia punya status kan, macam mana okey tak okey, masih boleh pakai ke tak kan, expired date dia macam mana kan, kalau dah expired kita nak buat apa kan. Jadi bila saya duduk di situ, saya explore memang lagi banyak saya dapat. Lagi banyak saya dapat. Dan bila saya dah dalam keadaan macam tu, saya tengok saya memikirkan saya masih lagi muda. Saya letakkan satu matlamat yang okay, by this age dah aku nak stop dah buat hands on ni. Aku nak mungkin macam consultant, you just bagi advice, tapi you kena build dulu you punya experience ni, hands on management kan. Tapi macam sekarang even di peringkat umur sekarang pun saya masih meletakkan saya dalam perjalanan seorang engineer yang still kena hands on untuk dapatkan lagi experience. Saya belum letakkan belum lagi sampai di tahap umur yang saya nak okay cukup aku kena release kat orang, kena release kat orang bawah-bawah ni kan. Belum lagi. Jadi bila di company yang pertama, method plating tu begini. Kita panggil di first company dipanggil racking barrel, racking and barrel plating. Dia ada dua situ. Jadi nak kata ilmu ni luas kan, kita ingatkan dah cukup situ je method dia. Rupanya ada lagi. The next company saya pergi, dia buat strip to strip. Bila kita masuk interview, bila kita bercakap soal proses, dia mestilah sama, tapi the execution method is not the same. Jadi bila kita masuk, kita tengok lain lah. Aduh, macam mana ni kan? Tapi disebabkan itulah you build your value. You upskill. Kan, you belajar benda baru, you mahirkan diri you dekat situ. Nah, you ada satu lagi skill yang baru. Betul. Skill set yang baru. Kan? Jadi perjalanan tu diteruskan dan memang saya jumpa lagi method yang lagi lain, berlainan. Memang totally different. Tapi menggunakan teori yang sama. Jadi sebab itulah saya meneruskan dan saya tak rasa saya akan keluar lagi lah daripada plating ni. Dan bagi saya memang menarik lah. Sebab you deal dengan valuable punya chemical. Macam sekarang kita ada gold, kita ada palladium. Ini semua chemical yang kalau dah jadi sampah pun kau still boleh buat duit. Even kita punya copper dah jadi waste pun, you still proseskan balik untuk jadikan duit. Betul? You all pun belajar environment kan. So waste is a money, you know. Jadi memang plating ni memang sangat menarik bagi saya. Dan dia sebenarnya offer banyak opportunity untuk kita punya graduan. Jadi itulah. Okay. Tadi kita dah dengar dah Rashid tentang overview lah. Tu mukadimah. Tu baru mukadimah. Okay. Sekarang ni kita akan masuk ke soalan sensasi. Orang cakap bukan Catholic Studio lah kalau tak berbicara tentang inovasi. So mungkin soalan ni saya nak tanyalah Encik Akasha kan. Mungkin sebagai pakar dalam proses plating, apa tanggungjawab utama dan orang cakap apa yang Encik Akasha buat dalam syarikat tersebut? Kira macam tu sebenarnya tanggungjawab saya yang paling utama. Okay. Yelah, kita boleh bermula daripada peringkat graduan segar kan. So bila kita peringkat permulaan, sebenarnya memang kita kena agresif lah. Kita kena ambil tahu soal hands on, proses. Yes, macam mana you nak manage kan. Jadi bila you dah melalui fasa-fasa ni, jadi you akan ada di satu tempat yang lagi tinggi lah. Jadi tanggungjawab you dah berubah. You dah bukan dekat area yang macam ada error yang normal error kita panggil. Normal error ni
selalu fresh engineer lah yang akan pergi settle. Sampai kita di peringkat sini kita dah tak perlu turun lah. Okay, jadinya bila kita di peringkat senior ni, apa sebenarnya tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita sebenarnya kita kena pass down the knowledge, the hands on skill, and then the true value of engineer. Okay, sebab saya sebenarnya macam dah beberapa kali ada pengalaman mengendalikan internship student, and then bekerja dengan graduan-graduan segar ni sebagai fresh engineer. Jadi apa yang saya lihat, pertama sekali kekurangan maksud saya dari segi kefahaman sebagai tanggungjawab seorang engineer. Jadi engineer you buat apa? Apa benda paling penting sekali as engineer you buat apa? Saya tanya you. Selalu macam kalau kita kalau lecturer tanya apa tugas engineer, mesti solving problem. Yes, that's the general answer lah. Betul. You kena solve the problem. Tapi how you solve the problem? Is it for the short term, long term? Betul. And then is it you dah offer best option, ataupun you just nak tutup lubang macam kita cakap ni lah, apa? Campak masalah tu bawah kapet. Kan? Tapi masalah tu masih lagi berada di bawah kapet. Dan kalau kita tak bendung dia, mungkin dia boleh meletup ke apa kan. Kita tak tahu. Ataupun orang lain buka, masalah tu keluar balik. Jadi that's why kita kena, sebagai engineer ni, kita kena faham dulu. Kita nak solve the problem. And then bila kita nak solve the problem, kita kena tahulah macam mana kita nak tackle. Kita kena tahu dulu perjalanan proses tu macam mana kan. Bila kita dapat overview untuk satu-satu proses tu, so daripada situ kita boleh tackle sebenarnya dekat mana punca-punca masalah ni. Jadi punca masalah ni macam selalu kalau di dalam engineering ni kita ada banyak method lah kan. Really, macam sekarang diorang pakai apa? Six Sigma, Lean Six Sigma. Lean Six Sigma method ni macam yang the advanced method lah. And yang macam dia sebenarnya method yang macam nak memudahkan engineer nak mencari root cause kepada problem tu. Jadi sebagai senior, sebagai pakar, kita kena membetulkan kaedah yang diguna pakai oleh fresh engineer ni kan. Macam mana how you want to tackle the problem, how you want to solve the problem. Inilah tanggungjawab kita sebagai yang dah role di atasan ni. Bila you nampak orang buat mistake kan, mungkin you bagi dulu you punya advice. Tengok kalau, sebab sometimes kadang bila saya ada je macam saya advice fresh engineer ni, dia tak nak ikut. Degil. Tapi tak ada masalah. Kita bagi je dia langgar dinding tu. Supaya bila dia langgar then dia patah balik. Sebab saya pun pernah berada di sana. Bila kalau ikutkan, bila kita muda ni kadang kita sometimes bila kita agresif, kita semangat kan, kita macam macam pendapat kau tu tak betul lah kan. Kita nak guna juga kita punya pendapat ni kan. Tapi itulah, saya pun melanggar kat dinding dulu kan 2-3 kali kan. Jadi bila melanggar daripada dinding tu, you akan learn, you akan dapat benda tu kan. Jadi itulah tanggungjawab utamanya. Sebab bila you ada kepakaran, you nak turunkan kepakaran you tu dekat orang kan. Tapi terpulang juga kepada yang menerima tu. Sama ada dia nak terima, tengoklah penerimaan dia tu dalam masa yang singkat ataupun lambat. Lambat ni selalu sebab dia nak cuba cara dia dulu kan. Begitulah. Okay, tadi kita dah dengar dari Rashid. Mungkin sedikit tanggungjawab ataupun besar juga tanggungjawab besar ni. juga. So mungkin ada soalan seterusnya Rashid. Berkirapat lah dengan tugas Abang Akasha. Mesti ada kaedah ataupun new method yang menjadi inovasi di dalam syarikat yang Abang Akasha tanggungjawab ni lah. So boleh ke macam ceritakan sedikit inovasi-inovasi ataupun perkara yang baru yang Encik Akasha buat di dalam syarikat, and then benda tu bagi impak yang besar kepada syarikat tu? Ya, selalu memanglah dalam you kerja dengan mana-mana organisation pun dia mesti menuntut you untuk membuatkan improvement
Selalu dia orang akan cakap buat improvement lah. And macam itu salah satu KPI kita juga. Macam for this year, okay, apa KPI kita? Mostly berkenaan dengan improvement lah. So selalunya bila improvement ni you kena think out of the box lah. And macam mana you nak innovate benda tu kan, improvise. So macam sekarang pun kita dah dekat Industrial 4.0 yang mana mostly semua dah advanced teknologi. Jadi saya bersyukur saya bermula dengan syarikat plating yang mempraktiskan conventional method. Dan saya berpeluang juga macam sekarang berada di syarikat yang mempraktiskan advanced method. Jadi saya dah duduk, saya dah merasai conventional dengan advanced ni, and then memang kita nampak lah the gap is very big. And gap ni maksudnya macam kita compare in term of output, efficiency kan. Jadi sangat besar jurang dia. Jadi memang yalah, that's why lah kita kena push more to advanced technology. Sebab memang benefit dia memang banyak gila kan. Then yang pastinya dia mengurangkan kebergantungan kita kepada tenaga kerja manusia. Jadi dia dah banyak gantikan tugas-tugas manusia ni, dibagi mesin je yang buat. Okay. Jadi macam mana kita nak kesan-kesan inovasi yang kita buat ni. Pertama sekali dari segi bila kita bercakap soal syarikat, dia bercakap berkenaan dengan keuntungan. So keuntungan kalau macam manufacturing ni, production, memang dia akan bercakap pasal output lah. Jadi output ni berapa banyak yang you boleh keluarkan per day, bergantung dengan you punya capability lah kan. So kalau you buat barang kecil, of course lah you punya number tu besar lah kan. Tapi yang paling pentingnya, you punya capacity tu occupy juga dengan quality. Jadi output berjalan seiring dengan quality. Dia tak boleh macam kalau let's say kalau normal normal output, kita boleh cakap sehari 10,000 pieces berkenaan dengan output kan. Tapi berbeza tau kalau macam hari ni you produce 10,000 pieces dengan rejection rate 15%, 20%, dengan output yang you generate per day, rejection rate dia hanya 2%, 3%. Berbeza di situ. Jadi dalam setiap 10,000 yang keluar untuk company A tadi ni, 20% tu dia dah kena buang, dia kena rework balik. Sama ada kalau dia tak nak buang, dia nak reduce the loss, dia akan rework. Rework ni maksudnya dia masuk balik proses semula. Yang 20% tadi dia memula balik. Jadi dia dah lost in term of time. Betul. Jadi kalau kita compare dengan company B ni tadi, 3% je. Jadi 3% ni kalau macam di syarikat besar, kadang-kadang 3% ni dia punya value tu sikit. Jadi dia akan buat comparison. 3% ni perlu ke aku buat jalan semula? Kalau macam aku nak calculate balik dengan time yang aku akan loss ni kan. Jadi kadang-kadang di company-company besar ni 3% ni dia tak pandang. Dia buang je lah kan. Buang je lah. Tapi selalunya bila kita dah membuat perubahan berdasarkan membuat inovasi kepada kita punya production, selalunya memang kita output kita ni datang dengan kualiti yang bagus lah. Sometimes kita tak perlu ada pun 3% rejection tu. Mungkin 1 ke 2%. Sometimes tak ada terus. Tapi apa yang kita kena faham, bila kita nak buat inovasi ni, sama juga macam di peringkat universiti pun, bila you nak buat satu inovasi, you kena invest dulu. Betul. You ada duit, baru you boleh bercakap berkaitan dengan inovasi. Kalau you let's say you suruh I buat satu inovasi untuk improvise kita punya production method, tapi you tak nak release the money dekat I, then what's the point? Betul. Tapi ini bergantung kepada cara kita bercakap dengan management lah. Macam ni kita nak convince diorang, yang ni memang kena buat, yang ni memang kena buat. Kalau kau tak buat, kita rugi banyak ni. Selalu kita akan justify benda tu macam ni lah. Kita tak boleh cakap kosong. Itulah yang saya sebenarnya macam awal-awal dulu, saya ni seorang yang macam
di company first tu, culture di sana macam you pergi meeting kan, you tak banyak pun tunjuk data ni. You banyak bercakap sebab you kata you experience. You nak cakap you talk based on experience. Tapi sebenarnya the proper way is you kena tunjuk data. Tunjuk dulu. Kan? You ambil daripada mana, apa kajian yang you buat. Kan? Jadi kenapa benda tu menjurus kepada kita kena buat juga inovasi ni. Kita kena buat juga action ni untuk tackle the issue. Sebab you kena tunjuk dekat orang. So sebenarnya this is the proper method. Macam mana you nak convince the top management. Sama lah macam you buat inovasi dekat universiti. You ada report betul? Betul. Boleh ke you cakap macam kau guna method aku ni boleh save 80%, 95% energy. Tak boleh. Boleh save. Kau tukar je kan. Tak boleh. Kita tak boleh cakap kosong. Tapi tak ada bukti kan. Cakap boleh tapi tak ada bukti. You kena ada something to prove your point, your statement. Itulah. Tu sebab tu inovasi yang kita buat berdasarkan kajian-kajian yang kita dah go through, and then selalunya memang impact dia impact yang positif lah untuk company, untuk organisasi. Betul. Yang kita kena cakap dengan number. Yes. Bukan main cakap kosong je. Betul. Kena ada fakta tu. Saya rasa Encik Akasha ni salah satu jemputan kita yang wow lah dalam soalan inovasi ni kan. Betul. Biasa semua takut untuk jawab kan soalan inovasi ni. So mungkin saya rasa Encik Akasha dah jawab semua kot soalan inovasi yang kita dah bagi kan Rashid. So untuk next question ni mungkin kita nak tanyalah tentang yang berkaitan dengan kita bakal graduan kan. So kita nak tahu jugalah berdasarkan pengalaman Encik Akasha, apa kesilapan yang biasanya graduan-graduan ataupun fresh graduate ni buatlah dalam menceburi dunia pekerjaan. Bila diorang start kerja tu, apa yang selalu yang kesilapan yang diorang obvious lah buat? Kesilapan tu pertama sekali yang saya tengok berdasarkan ni lah yang saya berpengalaman handle dan bekerja dengan fresh graduate ni, yang saya nampak pertama sekali komunikasi lah. Komunikasi. How you want to communicate with your colleague, with your operator, your technician, with your superior. And saya faham macam kadang-kadang mungkin bila kita baru masuk satu organisasi kita macam segan ke malu ke kan. Itu normal. Tapi communication skill ni satu benda yang you kena improve. You kena ada benda tu for you to grow. Kalau tak susah kan. Macam kadang-kadang okay, walaupun you masuk sebagai engineer di dalam satu company, tapi you tak boleh meletakkan macam you ada di satu level yang tinggi lagi daripada you punya operator, you punya technician. Betul. Sebab apa? Macam you dah lah orang baru kan. Jadi sometimes kadang-kadang benda ni bagi saya macam normal thing lah. Sebab kadang-kadang bila kita masuk dalam industri ada je macam operator, technician ni macam yang jenisnya selalu yang senior lah. Dia akan macam cakap budak baru ni tak tahu apa ni, tapi kerek kan. Kepala tahu orang cakap. Betul. Memang betul. Sebab sometimes kita masuk industri tanpa pengalaman yang cukup dalam hands on. Kita banyaknya bawa teori lah. Teori betul. Tapi operator technician ni diorang dah 80%, 90% dah hands on. Itu rutin diorang. Setiap hari diorang buat benda tu. Sampai dah muntah pun buat juga. Terpaksa kan. Macam you muntah, you jawab exam. Betul. You nak final, you buat lah you punya partial question tu sampai muntah pun you hadap juga kan. Itulah situasi dia. Tapi bila you masuk, you selalu macam you pergi, you tengok ini cara ni salah, cara ni tak betul. Tapi bila operator tu tunjuk dekat you, dia buatkan you berfikir, kenapa pula boleh? Kenapa pula jadi ni kan? Sepatutnya teori kata macam ni. Kan? Itulah yang you kena find out. Apa dia punya gap antara teori dan praktikal tu. Betul ke sebenarnya dia orang buat macam ni? Kan? Jadi communication ni macam mana? Sebab macam saya alhamdulillah macam saya mudah untuk bercakap dengan orang. Tapi saya
saya selalu juga macam saya nasihatkan colleague saya kan, ex-colleague saya pun, saya yang jenis fresh ni kan, saya selalu cakap you kena cakap elok-elok lah dengan operator, technician, tambah-tambah yang dah senior ni. And dia orang ni okey je, tak ada masalah. And you kena masuk dengan diorang. Tapi make sure you ada set satu barrier yang membahagikan. Okay, cukup. Ini barrier yang okay, kau jangan cross. Aku pun takkan cross border ni. Macam tu. Jadi kesilapan yang lainnya adalah dari segi mentality. Dari segi mentality, it's not well prepared. You kena faham bila you masuk dalam industri ni, bila you masuk di alam pekerjaan, dia bukan macam dekat universiti. Tak student lah. Universiti ni kalau lecturer, you koyak dengan lecturer ke apa ke, esok tu you buat hal lah. Tak masuk kelas dia ke apa ke kan. Sama ada dia palau you atau you palau dia. And you masuk kerja ni tak ada. And you kena you kena dictate sikit. Kalau you koyak ke apa, you nak palau dia buat apa? You bekerja untuk dia. Betul. And jadi mentality kena kuat kat situ. And pertama, penerimaan terhadap kritikan. Macam mana you nak manage. Kritikan tu datang daripada superior, datang daripada technician, datang daripada operator. Kan? Macam mana you nak manage benda tu? Ni sekejap lagi bila operator cakap sikit, you dah macam lepas tu you pergi mengadu. Operator tu cakap aku engineer kot. Memanglah kau engineer, tapi kau kena faham dulu dia punya rutin tu. And then satu lagi, saya selalu cakap, kita jangan meletakkan satu metod tu sesuai dengan semua orang. Tak. Sebab penerimaan orang ni dia bergantung dengan tahap dia punya level tu. Ini saya cakap terus terang. Kan macam selalunya macam di dalam industri ni, kalau peringkat operator ni selalu sampai SPM. You akan nampak kalau dia sampai senior operator pun, sebab apa dia tak boleh naik lagi, sebab dia education level dia hanya di peringkat SPM. Jadi you kena faham, kadang-kadang memang ada, selalu je kita dengar, education tak penting, pengalaman penting. No, I said no to that statement. Sebab education ni lah yang nak membezakan macam mana you nak handle kritikan, macam mana you nak manage kritikan, kan? Macam mana you nak pergi lagi lebih jauh. Itu dia ada beza. Ada pembezaan dia di situ. Then that's why saya cakap mentality kena kuat. Kalau you tak kuat, you goyang lah. You duduk situ sebulan, 2 bulan. Selalu sebulan ni kita panggil honeymoon phase lah. You baru lagi, orang takkan tekan you punya. Sebulan ni you buat lah apa pun, you buat salah pun, orang goreng gelak-gelak lagi kan. Kau dah masuk second month, third month, kau buat benda sama, memang kau kena piak lah. Then bila dah kena piak tu, macam ni kita nak bangun, macam ni kita nak move on. Takkan dah kena piak, aku tak boleh lah, aku asyik kena maki lah, wah esok lah. Lepas tu MC, lepas tu kau pergi cuti. Sebab apa? Koyak. Tapi bagi saya, kalau contoh you perlukan rehat, sebab macam kritikan tu mungkin terlalu berat untuk you pada masa tu, jadi tak apalah, ambil je lah cuti sehari 2 hari. Tapi make sure after that you move on. Move on for the better one. Make some progress lah. You janganlah dah kena dictate sikit, wah aku cari company lain lah, rugi lah. Betul tak? Ada 10,000, 1,000 orang, 100 orang yang nakkan kau punya position tu, kau dah dipilih. Kan? Jadi kat situ dah melepaskan peluang. Betul? Tapi kalau tak tackle isu ni, pergi organisasi yang lain pun kena benda sama, kau nak ulang benda sama juga. Betul tak? Jadi circle je. That's why saya cakap ambil je masa, tapi make sure after that you move on. You janganlah dah nak caw lah. Rugi. Bagi saya rugi. Jadi penting sekali komunikasi. Mentality. Kena ada. Persediaan tu. Jadi Rashid, kalau Rashid perasan tadi apa yang Encik Akasha bagi tahu untuk graduan-graduan yang akan datang ni, sebenarnya kita dah belajar dah dekat dalam course kita, iaitu Chemical Engineering with Environment ni, dalam subjek ethics kan. Betul kan Rashid? So mungkinlah kalau ada
student-student yang berminat nak sambung dekat dalam course engineering ni, untuk nak tambah value apa yang Encik Akasha sebentar tadi dah bagi tahu, mungkin boleh sambung dekat course kita kan, Rashid? Betul. Betul tak, Rashid? Okay. Mungkin ni iklan sikit lah. Sorry semua. So kita mungkin pergi ke soalan seterusnya, Rashid. Soalan yang berkaitan rapat lah dengan komunikasi skill. Mungkin saya nak tahulah bagaimana kita nak mengasah sebagai student ni, kita nak mengasah communication skill kita untuk bersedia dalam bidang kerjaya nanti. Takutlah nanti kan lambat pula kita nak prepare awal kan. Bagaimana kita nak asah communication skill ni? Cakap lah. Cakap. Bercakap lah. So first memang bila kita bercakap soal komunikasi, bukan presentation skill lain. Two different things. Betul. And selalu macam kalau yang saya faham, kalau dalam ethics kita banyak buat presentation kan, itu enhance you punya confidence masa you nak buat presentation. Okay, tapi bila kita bercakap soal communication ni, sebenarnya you kena banyak bergaul, campur dengan orang, and then bercampur pun bukan dengan circle you saja. Okay, you kena make sure you campur dengan other levels, senior kan, orang-orang yang lagi berumur kan. Maksudnya bila you ada peluang, contoh you pergi mana-mana conference kan, pergi mana-mana expo kan, bila ada peluang-peluang macam ni, you pergi. Contoh okay, selalu kita fresh grad, selalunya kita akan follow up lah dengan mana-mana expo atau expo kerjaya lah kita cakap kan. So bila you ada peluang-peluang untuk pergi expo kerjaya macam ni kan, you ambil peluang, you test you punya self. Test yourself. Pergi cakap dengan wakil-wakil syarikat ni kan. You try lah dulu. Permulaan mesti kena buat. Selagi you tak buat, you takkan bermula. Jadi kita janganlah expect permulaan ni you dah 100%. No. Bermula asalkan ada gerak kerja di peringkat permulaan kan. Jadi macam saya sendiri, saya memang jenis suka bercakap. Jadi saya macam kalau kita pergi mana-mana, saya ni antara yang macam kau bagilah topik apa pun goreng lah kan. Tapi bila kita bercakap soal komunikasi ni, you kena faham tone apa yang you nak guna bila you bercakap dengan orang tua, bila you bercakap dengan yang lagi muda, yang sebaya dengan you. Macam mana you cakap dengan you punya lecturer, macam mana you cakap dengan PA. Kenapa dengan PA you cakap macam lagi santai kalau kita cakap berkenaan dengan formality kan, formality ke tahap kesantaian tu. Kalau dengan PA kenapa you lagi santai, tapi dengan lecturer lain, macam contoh kan bila you pergi hantar assignment ke apa kan, macam ada jumpa lecturer tu, you cakap macam dia punya nada you tu dengan dia lain, tapi nada yang you guna dengan PA tu lain. Itulah kita panggil skill. You tahu macam mana you nak bercakap. Itu yang kita panggil skill, communication. Tapi macam mana you nak reduce tahap formality tu kepada santai tu? You selalu, sebab apa dengan PA you selalu boleh lagi santai? Sebab you selalu jumpa dia. You selalu bercakap dengan dia kan. Dia macam tu lah. Macam tu juga bila di industri ni. Apa yang saya selalu buat? Macam macam saya cakap tadi, saya tak meletakkan walaupun saya dah engineer, saya tak meletakkan saya ada barrier yang terlalu besar, gap yang terlalu besar dengan saya punya production operator, technician. Saya tak meletakkan gap yang terlalu besar. Saya memang kalau you all ada berpeluang kita bekerja sekali, memang you akan nampak saya memang akan selalu masuk production. You akan nampak saya akan operator, technician ni, nampak macam kawan-kawan bergaul. Tapi dia orang faham kerja is kerja, kawan is kawan. Let's say kalau ada berlaku sesuatu isu kan, yang perlukan teguran, dia orang tahu, dia orang faham. Walaupun berusia lagi diri saya, berusia 40 lebih, dekat 40 kan, memang berusia. Satu yang saya bekerja setakat ni memang semua operator, mostly operator dan technician saya ni memang semua lagi berusia dari saya lah. Tapi saya tak ada, alhamdulillah setakat ni tak ada lagi masalah komunikasi yang macam ada isu macam dia ni kurang ajar lah. Tak. Sebab you kena build the trust kan, you kena build the trust, and then you kena set the barrier. Ini soal
Kawan is kawan, ni kerja is kerja. So dia akan sedar benda tu. So communication skill ni, you pergi expo, you pergi bergaul dengan wakil-wakil syarikat, kan, tanyalah. Alah, kalau awal tu selalu memang you akan tanya, Encik, ni company ni buat apa Itu soalan-soalan formal, soalan-soalan klise orang cakap, kan. Tapi tu permulaan. Mana tahu kalau macam, okay, let's say you dah pergi banyak-banyak expo, kan, you akan jumpa juga syarikat-syarikat yang sama. Tapi the next time, the second time, the third time you pergi, dia dah tak ada dah rasa get, rasa apa kita panggil tu, macam yang awal-awal ni, apa? Segan-segan tu. Macam segan-segan tu, awkward macam awkward you tak ada rasa benda tu. You macam you jumpa, Cik Azman, hari tu dah jumpa. Takkan tak ada kosong ni. Jangan kan. Jangan. You boleh cakap macam tu. So bukan setakat you improve you punya communication skill, you improve you punya connection level. So memang sebenarnya untuk dunia industri hari ni, connection tu sangat penting. Sebab you nak grow up lagi, connection ni akan tolong you. Dia akan bagi, secara langsung dia akan beritahu, tempat aku ada kosong ni. Jadi dia panggil, ni Aim, tak ada kerja lagi boleh ni. Tapi ada kontrak. Tapi tak apa, kita pergi je lah dulu. Kan? Ini kena improve. Macam saya dulu, sebab saya bermula dengan lepas SPM, saya ada buat part time sebagai promoter. Promoter jual baju Cita, kan. So kat situ, yelah, you dah jumpa customer, you kenalah cakap, ni keluar baru, ni ada offer apa semua, you cakap kat situ, you berlatih bercakap. So komunikasi memang you kena bercakap, and then expands, grows your circle. Jangan stand dekat satu-satu circle. Okay, itulah yang saya rasa perlulah untuk graduan sekarang. Kena bercampur, kena bercakap dengan dia. Okay, be proactive. Even in your communication. Kat mana-mana pun memang komunikasi yang penting. Penting. So mungkin kita ke soalan yang seterusnya lagi. Kali ni kita dah habis lah bincang komunikasi, inovasi, CC semua. So kali ni kita nak tahu, mungkin Encik Akasha boleh bagi tahu cabaran terbesar Encik Akasha dalam bidang kejuruteraan ni. Tak kisahlah Encik Akasha dalam plating ke atau mana-mana kejuruteraan yang Encik Akasha hadapi, kan, setakat ni. Sebab kita dah dengar dah, mestilah ada, kan. Walaupun Encik Akasha sekarang kita nampak hebat dah, tapi mesti ada cabaran yang dia hadapi, kan. Sekaligus mungkin harapan yang Encik Akasha boleh bagi dekat graduan-graduan kejuruteraan di Malaysia, terutamanya dekat graduan UiTM Pulau Pinang ni, kan, Rashid, untuk lebih berkembang, orang cakap. Itulah lebih tu. Okay. Bila bercakap soal cabaran engineer dekat Malaysia ni, yang pertama sekali apa dia? Pertama sekali, you keluar-keluar benda tu lah you fikir gaji lah. So basic salary for engineers in Malaysia nowadays, sedih lah. Bagi saya sedih, and even saya sendiri merasai pengalaman tu sendiri. Jadi soal gaji ni sebab kita kena faham kenapa berlaku isu gaji ni. Okay, yang pertama sekali, dia panggil supply and demand lah, kan. Macam kita punya Menteri Ekonomi cakap, kan, supply and demand. So kita punya supply ni terlalu banyak, you punya demand sikit je. Untuk setahun, let's say, untuk setahun kita ada peluang pekerjaan sebanyak kita cakap 1000 peluang pekerjaan untuk engineering, semua sektor. Kita jangan cakap pasal chemical engineering, semua sektor engineering. Tapi setahun kita produce 10,000 orang, 8,000 orang. Kita jangan cakap 10,000, kita nak turunkan kepada 7,000, 5,000 pun boleh. Kita cakap 5,000 orang kita produce. Tapi setahun ada 1,000 je peluang pekerjaan. So yang lagi 4,000 ni nak pergi mana? Kan? Lepas tu you nak dapatkan 1,000 ni pula. I sebagai organisasi yang nak hire, I ada kuasa untuk demand. Jadi I letakkan dekat situ range salary. Jadi di sinilah salah satunya. So range salary yang saya letak, yang kita letak, masih lagi mengikut range 20 tahun, 15 tahun yang dulu, kan. Jadi soal gaji ni sensitif juga. Jadi macam contoh bila kita demand tinggi, orang lama cakap, aku dulu 2,000 cukup lah. Apa kau pasal kau nak 2,000, kau dapat 2,500 tak cukup lagi, kan. Aku dulu start 2,000 tau. 2,000 tu aku boleh. Itulah cakap kat dia balik, kan.
Ibu zaman kau ni kari pak pun berapa ringgit je kan. Kereta kau pakai pun berapa? Harga minyak cukup. Harga minyak berapa? Compare lah dengan sekarang kan. Betul. Harga minyak tu dah berapa kali kita revise to this day punya price. Tapi gaji kita macam mana? Kan? Itulah cabaran terbesar kita. And then bila benda ni berlaku, itulah kalau kita tengok forum-forum atau perbincangan antara engineer-engineer kita ada dalam saya macam saya ada tengok diskusi antara engineers dalam LinkedIn kan, ada tengok. So antara point yang menarik untuk kita ulas adalah bila berlaku keadaan macam ni, kita sebenarnya perlukan kesepakatan lah antara fresh grad ni semua kan. Maksudnya macam bila you apply satu-satu kerja tu, and then syarikat ni dia offer you gaji yang it's not worth lah for 2 days. So dia bagi contoh, dia bagi 2.5, 28 kan. 2.5, 28 tu 5 tahun sebelum pun dia offer benda yang sama kan. Jadi pandangan dari sudut seorang HR, dia melihat benda ni satu pencapaian lah untuk dia punya KPI, sebab dia boleh save the cost untuk hiring. Dan dia letak lah dalam dia punya pencapaian achievement tu. Dia beritahu kat bos dia, ni aku dah hire orang ni, jimat banyak-banyak ni, aku nak increment tahun ni, aku nak bonus tahun ni, macam tu lah. Tapi dari sudut fresh grad yang terima kerja tu, zalim lah kan. Sebab you dapat gaji yang tak munasabah untuk you punya kerja kan. Jadi sebenarnya perlukan kesepakatan daripada semua fresh grad. Kalau kita dapat yang berlaku benda-benda macam ni, kita jangan terima. Tapi susah lah untuk saya cakap, sebab pengalaman saya, ada colleague saya sendiri, ada yang saya kenal fresh grad yang masuk kerja, memang saya tanya, saya cakap dia, berapa dia orang bayar hang ni? Bila dia bagi tahu, kita macam, apa pasal sikit sangat? Kenapa kau accept? Lepas tu dia alasan yang saya rasa kalau dulu pun saya gunakan alasan yang sama. Alasan dia apa? Tak apalah, masuk je lah dulu, ambil experience kan. Tapi sebenarnya itulah pembunuh kita. You habis graduate umur berapa? 25, 26. 25, 26. You pergi masuk industri sebabkan you nak gunakan, you nak menipu diri you sendiri, memujuk diri you sendiri untuk terima gaji yang tak munasabah tu. Tapi you menggunakan alasan, tak apalah, ambil je lah untuk experience kan. So in the 5 years you akan menyesal, sebab permulaan you tu sikit. Kita punya increment salary rate dia average 5 ke 10%. So kalau you start dengan let's say 2.5, nanti naik pun sikit-sikit juga kan. sebab you punya permulaan tu sikit. 2.5 you naik 10%, 250. Beza. Kalau you start dengan 4,000 selalu dekat JLC lah, JLC ataupun ada certain MNC fresh grad memang dia bagi 4,000. So 4,000 you naik 10%, berapa? 400. Beza lah dengan yang 2.5 ni. Sangat banyak beza. So kalau you kira kenaikan 10% untuk 5 tahun pertama kan, beza situ dah berapa ribu lah. That's why I cakap, kalau you permulaan tu you nak menipu diri you sendiri dengan alasan tu, 5 tahun tu you akan, after 5 years you akan menyesal. Betul. You akan menyesal. You akan tengok sekeliling kan. Unless kalau macam you actively lompat lah. Lompat. Tapi lompat ni yang tak baiknya untuk profile tu lah. Walaupun orang cakap profile kita boleh hide, orang mana tahu. Betul. Tapi profile you sendiri, bukan profile yang you nak letak dekat dalam resume, dekat dalam CV tu, tak. Profile you sendiri. Maksudnya bila you duduk kat satu company di 6 bulan, 7 bulan ataupun setahun, you betul dah mahir ke semua tools-tools dia kan, proses dia, you betul dah ni ke kan. Unless kalau you cakap you duduk situ 2 tahun atau 3 tahun baru you pergi, at least you dah ada satu value. Tapi kalau you setakat duduk 6 bulan, setahun, then you lompat. 5 tahun tu, bila you nak meletakkan diri you sebagai expertise, specialist, you rasa you layak ke? Tak cukup.
Itulah itu yang saya cakap profile you tu. Bukan profile you nak tulis atas resume CV. Yang tu memang you nak tipu pun you punya hal lah. Tapi dekat diri you sendiri. Sebab pada akhirnya bila kita bercakap pasal profile ni, kita bercakap soal value yang kita nak tawarkan kepada organisasi. Betul. Jadi sebenarnya cabaran yang terbesar kita pada hari ni gaji cabaran terbesar kita. Dan saya rasa itu faktor luaran lah, yang mana kita sendiri mungkin dalam 25% je yang kita mempengaruhi faktor tu. Selebihnya tu yang ada autoriti lah yang kena menggerakkan benda-benda ni kan. Jadi cabaran yang selainnya adalah bila kita bekerja dengan orang yang lagi berusia dengan kita, and then kerja dia tolak kat kita. Itu cabaran dia. Itu antara cabaran yang saya pernah hadapi lah. Kan? Jadi sebab tu saya cakap communication. Macam mana you nak. Tapi sebab you bila dah bekerja ni, you bukan macam dekat you universiti, sekolah, kalau tak puas hati settle. Tak ada. Ini you kena settle cara profesional. You ada prosedur yang you kena ikut. Jadi let's say kalau benda ni berlaku, let's say kalau nanti Rashid you pergi kerja, you ada technician under you tau, maksudnya dia akan report dekat you. Tapi daily life you yang report kat dia. Terbalik lah. So kalau jadi benda-benda macam ni, apa yang kita kena buat? Kita merujuk kepada kita punya superior, dapatkan nasihat. Selalu kita punya superior pun dia ada pengalaman yang sama, dia dah tahu dah macam mana nak handle, dia memang akan bagi. Jadi kita follow dulu. Tapi benda-benda macam ni selalu bukanlah kata kat semua tempat berlaku. Adalah serta-serta tempat. Tapi macam mana pun kita sebagai graduan segar, dia memang akan menghadapi benda ni. Sebab dalam industri tu dah memang orang yang dah lama kerja. Kan? Sama ada you terima benda tu daripada you punya team sendiri ataupun team yang lain. Tapi nasihat saya, go to the proper way. And then you kena firm lah dengan you punya stand. Kalau you tak firm, kena goreng lah. Betul. Kalau macam maybe kita pergi ke soalan terakhir lah. Apakah mesej utama yang Abang Akasha nak sampaikan kepada gaduan-gaduan, terutamanya gaduan-gaduan daripada fakulti kita ni, ataupun kata-kata hikmat dari graduan ni? Itulah dia macam mana pun, saya selalu cakap macam sebelum ni pun saya dijemput untuk sharing session pun saya ada cakap benda ni. Saya cakap every day is a lesson. every day is lesson. Learning. You belajar setiap hari. You kena make sure satu hari tu you belajar benda baru. Sebab daripada situ baru you boleh improvise. Daripada situlah kalau you nak wujudkan inovasi tu, daripada situlah. And setiap hari you kena challenge you punya diri. Macam mana aku nak make sure benda ni lagi efisien. Itu saya memang dah duduk di bahagian manufacturing. Jadi kita selalu bercakap soal output lah. Output yang datang dengan kualiti. Jadi bila kita nak output ni, kita mencabar diri kita tau. Capacity, contoh let's say normal capacity macam tadi saya cakap 10,000 pieces. So you cabar you punya diri, macam mana kita nak increasekan lagi daripada 10,000 naik 12,000, 13,000, naik juga. Betul tak? 10,000, 12,000, 13,000. Tapi kadang-kadang bila kita bagi proposal macam ni, bos akan challenge balik. Dia akan cakap 10% pun kau nak kira ke? Tapi kita kena fikir macam mana kita nak improve. So improve in term of what? Mesti ada outcome. Betul. So you kena challenge you punya diri setiap hari. You kena fikir bila you nak implement benda ni, apa efek dia terhadap operator, technician, apa efek dia terhadap sekeliling, ada menyusahkan orang tak? So bila you duduk dalam keadaan macam ni, you akan consider the other factors. Betul. Sebab macam mana pun kalau orang cakap apa kepentingan inovasi, penting. Sebab dia improvekan you punya diri, improvekan the others punya diri, environment. Kan? Kita cakap pasal inovasi, renewable energy. Setiap hari orang duk fikir
macam mana nak bagi efficient lagi renewable energy ni. Sebab kadang-kadang bila kita buat renewable energy ni, dia punya loss percent lagi tinggi. So tak efektif. So dia orang fikir pula macam mana nak reduce dia punya loss tu. Kan? Betul tak? So that's why kita cakap penting. Sebab kalau benda tu kita tak, macam contoh energy tadi, kalau kita tak fikir soal renewable energy, pada satu masa dia akan habis juga. Betul. Itulah kepentingannya. Kan? So yang keduanya soal perancangan kerjaya. Okay, perancangan kerjaya ni sebenarnya bagi saya lah, dia mungkin berkait rapat dengan dua pihak juga. Kita student dan juga di peringkat universiti. Mungkin peringkat pentadbiran ke ataupun lecturer kan, untuk memberikan perkongsian. Sebab saya merasakan, okay, contoh macam macam kalau saya fikir balik, saya start daripada zaman sekolah menengah dulu. Kalau bila saya masuk U, saya tengok budak SPP, budak MRSM kan, dia orang tahu ada beasiswa ni. Dia orang tahu ada beasiswa ni, macam mana nak apply kan. Bila saya fikir balik, tanya dia orang, then rupanya dia orang diberi pendedahan. Diberi pendedahan dekat peringkat sekolah. Saya tak adalah kata sekolah saya salah, tapi mungkin sebab kita peringkat sekolah kita tak didedahkan. Macam mana you nak apply, apa requirement dia kan, bulan bila you dah kena buat persediaan kan. So let's say kalau you didedahkan dengan benda-benda macam ni, you boleh plan tak? Betul. Contoh kalau macam kita cakap soal beasiswa kan. So dia cakap okay, beasiswa A, dia nak gunakan result trial. So kalau you nak fight untuk beasiswa tu, of course you akan pergi punya untuk trial tu. Betul kan? So sebab tu saya cakap benda-benda perancangan ni sebenarnya dia bukan bergantung kepada satu pihak. Dia berkait rapat dengan pihak yang satu lagi yang lagi berpengalaman untuk mendedahkan. Contoh macam okay, kita di peringkat universiti ni, dia dah final sem. Okay. Contoh kalau macam Rashid, dia ni proaktif. So dia banyak connection. So dia tahu dia tempat intern dia dulu, bos dia pun okey dengan dia, and then bos dia ni pula banyak kenalan. Kan? So dia pun rapat dengan dia punya PA. So PA dia pun banyak connection. Jadi bila dah di peringkat akhir kan, of course lah dia punya PA pun akan cakap dekat dia punya supervisor dekat company masa intern dulu pun akan advice kat dia cakap, Rashid, kamu habis bulan bila? Saya punya kawan nak cari orang. So bila dia dedahkan benda-benda macam ni, dia punya PA pun cakap, dekat tempat kawan saya nak pakai untuk ni, ada R&D ke apa kan. So bila dia didedahkan dengan benda-benda macam ni, you rasa dia boleh plan tak? Betul, boleh plan kan. Boleh plan, betul tak? Dia boleh fikir, aku lepas habis you ni aku nak bekerja sebagai apa? Dekat bahagian mana aku nak fokus? Kalau let's say kalau dia tak ada hala tuju pun, tapi bila you trigger dia dengan benda-benda macam ni, dia mesti akan macam, okay, kalau aku pergi ikut Mr. Sim ni, aku dah kena duduk bahagian ni. Kalau pergi ikut Sir Azman ni, aku dah ikut sini. Kan? So itu pendedahan tu perlu untuk graduan segar ni merancang kejayaan mereka. Kan? Contoh kalau macam kalau dulu kan, masa saya keluar dulu, kita tak didedahkan sangat dengan apa kita panggil sekarang yang ada apa? MyStep. Kan? Yang jenis program-program macam ni. Yang macam dia ambil you, dia hantar you pergi intern dekat mana-mana company. Selalunya MNC lah, MNC atau JLC, dia akan hantar pergi 6 bulan. So bila dah pergi 6 bulan, kalau ada rezeki, memang after 6 bulan tu you terus kerja dengan diorang. Sebab yang training tu kan. Company-company macam ni dia pun tak nak buang masa macam ambil orang baru. Kalau dia dah ada budak intern yang dah training 6 bulan, dia dah season dengan dia kan. Dia dah tahu panggil budak ni pun dah tahu prosedur dia, culture, environment semua. So dia takkan nak buang masa untuk cari orang luar lagi. Dia akan terus. So masa kita orang dulu, kita orang tak ada benda-benda macam ni. Jadi let's say kalau macam sekarang ada. So and then pendedahan tu banyak. Jadi graduan segar ni dia boleh merangka pelan kerjaya dia. Let's say kalau macam okay, aku apply juga dekat LinkedIn, Jobstreet untuk area-area yang aku nak ni kan. Tapi let's say kalau benda-benda ni tak ada lagi, so dia ada plan B. Aku apply juga untuk MyStep ni. Let's say kalau
Kalau dia bila dia nak plan, dia dah tahu. Macam sekarang banyak kita, kalau kita tak nak pergi program-program macam tu pun, kita nak upskill kita punya skill dekat area-area lain, boleh. Contoh kita masuk data analysis punya training. Betul. Excel, macam mana nak expertkan diri kita dalam Excel ni kan. And then penggunaan data statistician kan. Macam mana you nak make yourself as an expert untuk bidang-bidang ni, sementara you nak dapatkan temporary permanent kerja kan, sebagai engineer. So sekarang pun dorang boleh je buat dalam online kan. Betul. Online Memang banyak. Memang banyak. Jadi bila itu sebab you tahu. Kalau you tak tahu kalau you tak tahu, you pun tunggulah. Hari ni buka, okay, hari ni aku apply 10 kerja dah. Okay, dah lah. Tunggu dulu. Tapi kalau you ada benda-benda, you dah didedahkan, you ada information, you boleh plan ahead. Betul. That's why I cakap, bila melibatkan perancangan kerjaya ni untuk seorang graduan, memang dia bukan bergantung dekat dia seorang je. Dia berkait rapat dengan others entity yang more experienced than him. Okay. Okay Rashid, rasanya semua soalan kita dah tanya. Betul. Lepas tu apa yang saya boleh simpulkan dari podcast kita kali ni dengan Encik Akasha, pengalaman dan komunikasi tu selalu mempengaruhi masa depan seseorang. So selalu cari pengalaman and asah komunikasi skill kita tu kan. Jadi Rashid, pertama saya nak ucapkan terima kasih dekat Encik Akasha sebab sudi datang ke Catholic Studio kita. Rashid, betul tak? Terima kasih. So banyak kita belajar dari Encik Akasha. Ada bunyi Nanti kita boleh set up. Okay, so apa-apa pun, untuk penonton di rumah, jangan lupa subscribe, komen, like and share video ni. Dan nantikan setiap episod daripada Catholic Studio. Kita orang akan janjikan episod-episod yang menarik dan tetamu-tetamu jemputan pun tak lupa, semua hebat-hebat. Jadi kalau nak tak tertinggal, tekan loceng dekat bawah tu. Ada loceng kan? So korang boleh tekan. And rasanya tu je. Sampai jumpa di episod seterusnya. Bye. Bye.お疲れ様でした。